Guys, ini adalah kereta control yang kecil dan yang cantik. Ini adalah BMW guys. Nampak punya detail dia. Kereta ni cukup laju guys. Dia boleh buat drift. Cuma saya pun baru-baru nak belajar. Yang bestnya dia pakai Type-C kat belakang ni. Okay guys, tengok oh laju tau ni. Cuma itulah, kat sini kawasan kecil. Cukup pick up Aduh. Lagi satu, dia punya bateri dia boleh tahan lama tau guys. Ni dia punya controller dia. Tengok dia punya controller dia. Dia ada button, ada 3 button ni lah, bersetting. Dan bawah dia ni, dia punya lampu dia dengan on off lah. Forward lah, forward dengan reverse kat sini. Ni dia punya control untuk kiri kanan dia lah. Okay guys, siapa yang nak dapatkan RC boleh check kat beg kuning.